Kalau saya rasa awak ni orang baik, tak apalah. Ambil je duit RM1,000 saya zakat. Saya tak nak minta. Sebab daripada saya bagi pinjam, kita akan bergaduh. Sebab saya bagi pinjam orang 50 orang yang tak bayar 50 orang. Tak ada lagi orang yang nak bayar 50. Sekarang ni zaman sekarang, yang memberi ni yang terpaksa mengemis. Kita kena mengemis dengan orang yang kita bagi pinjam. Terbaik. kadang-kadang orang kata alah, bila kita bayar kan orang kaya ni selalu jahat. Jadi untuk memuaskan hati orang, saya hire lawyer. Tapi bila hire lawyer bukan persen. Banyak sangat saya cakap depan sahabat-sahabat saya bukan daripada golongan yang bawahan, ada yang golongan besar. Sekarang ni pun saya sedang fight untuk saya punya hak lebih daripada 50 juta. Jadi saya pun dalam struggle juga berniaga. Orang nampak senang, jujur pun saya pun struggle. Tapi bila orang kata syukur itu senang, dengan nama Allah, bukanlah seindah khabar daripada dulu. Datuk 50 juta tu dari segi apa? Dari segi hutang Duit. ke, aset ke? Duit. Hutang terkumpul.